Aku bersyukur sangat-sangat aku memperisterikan dia. Gitu. Umur Syaikh Stacey Anam. Bukan apa. Kalau mungkin bukan aku, partner aku bukan Stacey ataupun bukan orang industri, aku rasa dia mungkin tak faham apa yang aku lalui. Tapi macam bila contohnya apa-apa kontroversi ke melibatkan Stacey, yang kena tempias Hakim. Yang macam sebagai suami nakhoda kepada jadi Hakim sendiri ada tak rasa macam ya Allah besar tanggungjawab aku ni. Tak tahu lah. Aku enjoy je dengan kehidupan. Sebenarnya aku suka apa yang aku ada sekarang. Bukanlah terlalu suka, tapi aku rasa cukup. Even arwah mak aku pun pernah buatkan baju Melayu dia. Baju Melayu sama sedondon, satu family, walaupun time tu bawa kawan lah, baju kurung lah. Baju kurung. Baju kurung. Aku je baju Melayu Stacey. Baju kurung lah. So maksudnya satu sedondon, satu kain yang sama. Mak aku beli kain yang ada tempah. Sekali tempah tu semua warna yang sama. Siap Stacey pun tapi ada satu raya tu kan, baju kurung tak siap tu kan. Ada. Itu Stacey jahit tau. Gatal lah. Itu dia. Gatal lah. Itu dia. Tahun ni kan kau pergi order, tolong order siap-siap. Aku ikut follow colour kau orang anak beranak. Maksudnya masa tu apa? Poket tak siap ke apa? Aku tak ingat lah. Poket tak siap lah, macam lah apa semua kan. Nanti lah sekarang ni kau beli je untuk anak-anak apa semua. Aku ikut colour kau.